Pemilik JDT Tunku Ismail kembali dibuat berang terhadap sikap segelintir pengurusan Selangor FC yang kurang senang dengan prestasi JDT. Ketegangan ini tercetus susulan dakwaan bahawa pihak pengurusan Gergasi Merah mengungkit kejayaan kelab itu di masa lalu dan membandingkannya dengan kejayaan JDT musim ini. Untuk rekod, prestasi luar biasa JDT di pentas tertinggi Asia tahun ini telah menyumbang matema yang amat besar kepada Malaysia berbanding Selangor FC. Walau bagaimanapun timbul laporan bahawa pihak Selangor FC mengatakan bahawa tak usah terlalu berlebih memuji JDT kerana Selangor masih menjadi kelab paling berjaya dalam sejarah di Malaysia. Menerusi satu kenyataan, TMG menegaskan bahawa kelab-kelab tempatan sepatutnya berterima kasih atas usaha keras JDT menaikkan standard bola sepak negara di mata dunia, bukannya menyimpan perasaan dengki. Baginda turut mempersoalkan visi pihak pengurusan lawan yang dilihat lebih gemar berpolitik daripada fokus kepada pembangunan teknikal pasukan sendiri.